Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carrie Live. Kawan-kawan, sorry ya kalau hari ni last, okay? Dah nak balik pun, okay? Kak Nur abaikan ni semua tu sebab kita nak bercerita, okay? Kak Nur akan bercerita lagi. Kalau dah sampai rumah, kita bolehlah pemandangan hijau-hijau. Kalau begini tak ada ni hijaunya kan kawan, kan? Okay, Kak Nur cerita pengalaman Kak Nur lah masa kecil. Duduk di kampung, tapi Kak Nur start duduk di pinggir hutan setelah umur Kak Nur meningkat remaja. Okay? Mula-mula tu selepas sebab Kak Nur kan duduk dengan nenek. Jadi Kak Nur cucu sulung tau. Daripada nenek sebelah mak, sebelah ayah tu memang dah ramai. Sepupu-sepupu Kak Nur memang ada yang dah besar. Tapi di sebelah mak Kak Nur adalah cucu sulung. Okay? Sebab mak Kak Nur anak sulung. Jadi makcik Kak Nur pun agak lambat dapat anak. Makcik yang lain pun sama. Pakcik Kak Nur masa Kak Nur kecil tu dia masih remaja. Okay, pakcik Kak Nur nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5 tu masih remaja. Okay, makcik Kak Nur yang nombor 3 tu dia dah ikut orang lain. Dah diambil oleh saudara lah untuk dijadikan anak angkat. Jadi Kak Nur adalah anak yang sulung. Walaupun mak Kak Nur kahwin tu agak memang muda, 12 tahun sebenarnya. Cuma dia perlukan 2-3 tahun juga untuk dapat Kak Nur. Okay, sampai sempat dia mengambil anak angkat lah. Okay. Jadi setelah mak Kak Nur meninggal, ketika Kak Nur umur 8 tahun, jadi Kak Nur masih lagi duduk di kampung lah. Maksudnya kampungan biasa, perkampungan biasa. Okay, perkampungan macam kampung susun biasa, kampung orang asli kan biasa. Sampai Kak Nur darjah 6. Okay, darjah 6 Kak Nur masih duduk di kampung biasa. Tapi selepas Kak Nur habis sekolah rendah dan Kak Nur ikut ayah sekejap, nanti Kak Nur akan ada cerita 1 tahun Kak Nur tanpa makan nasi. Kak Nur akan cerita yang tu. Tapi setelah Kak Nur ikut ayah, yang itu Kak Nur cerita kemudian. Nanti kan kawan dengarlah cerita tu. Nanti kita selang-selang ada Kak Nur ada buat aktiviti lain. Selain Kak Nur berkongsi Kak Nur punya kebun, Kak Nur juga akan bercerita. Sekurang-kurangnya kita lebih santai. Okay? Kak Nur ikut nenek. Alhamdulillahnya selepas mak meninggal tu, Kak Nur ada satu adik lelaki. Jadi adik lelaki ni diberi kepada keluarga ayah. Nenek sebelah ayah, keluarga ayah jagalah. Sebab masa tu ayah memang tak stabil lah. Orang kehilangan isteri kan. Lepas tu ditinggalkan 4 orang anak. Setahun lepas tu anak yang nombor 3 tu dia meninggal juga. Jadi ayah macam emosinya tak boleh nak jadi tak boleh nak kontrol. Jadi ayah bawa diri dulu. Adik yang lelaki ikut sebelah nenek Kak Nur dengan 2 lagi adik Kak Nur. Mana yang satu dah meninggal. Jadi ada 2, satu adik Kak Nur yang bongsu tu nenek yang jagalah sehingga dia dewasa. Dan adik bongsu Kak Nur pun sebenarnya dah tak ada. Ditinggal Kak Nur dengan adik yang nombor 2 saja sekarang. Ketika itu Kak Nur umur 13, 14, Kak Nur ikut ayah sekejap dengan cabaran-cabaran yang duduk di Port Klang tu. Jadi Kak Nur balik semula ikut nenek masa umur Kak Nur 16 tahun. Okay, dan masa tu nenek dah mula agak risau dia. Sebab Kak Nur kan remaja. Tapi Kak Nur ni jenis remaja yang kita tak adalah zaman tu sangat. Cuma Kak Nur ni biasalah remaja kan, kita kadang pergi rumah orang tengok TV. Kadang sampai dikejar anjing tengok TV kan, pergi rumah saudara nyuruk bawah parit sebab kena kejar anjing nak tengok TV. Selalu sampai atuk saudara tu bagi tahulah. Dia kata kalau nak tengok TV datang awal-awal, jangan datang gelap macam ni. Dia kata takut nanti anjing atuk ni kan kegigit korang katanya. Kan boleh datang awal, bolehlah tengok TV awal. Dia kata sebabnya memang Kak Nur akan tengok TV, tidur kat rumah tu kawan tu. Sebab mak saudara Kak Nur ni dia adik-beradik dengan nenek. Mak pada kawan Kak Nur ni, Kak Nur kawan sebab tapi kami saudara. Maksudnya mak saudara lah. Okay. Tapi mak dia dengan nenek Kak Nur tu adik-beradik. Jadi dia tak adalah orang lain juga, adik-beradik sama je.
Jadi pergi rumah dia sebab masa tu kau boleh dikatakan keluarga nenek Kak Noh tu adalah miskin. Terlalu miskin sebenarnya. Jadi kita pergi rumah orang tengok TV kan, sama dia kejar-kejar. Kalau siang pergi rumah kawan Kak Noh yang juga saudara, sebelah siang je lah. Sebelah malam tu tak pergi. Sebenarnya nak pergi tengok TV ni aja pun badan Kak Noh dah berbirat sesekali sebab dia kena pukul dengan pakcik. Sebab balik lewat. Tapi nama pun budak-budak kan, pukul sekali lepas tu ingat lepas tu dia buat lagi. Betul tak? Sejak Kak Noh umur 14 tahun, 15, 16 macam tu, nenek dah start buat rumah dekat pinggir hutan. Ini pengalaman Kak Noh tidur di pinggir hutan dengan berbagai-bagai situasi. Okey. Siang tu memang indah lah. Bangun pagi tengok nenek dia teroka hutan tu. Dah terang kan, tapi ada pokok beringin. Okay, pokok beringin tu dah matilah, dia dah bakar kan, mati. Dia nampak rangka macam tu kan. Kalau siang tu indah, seram-seram kita. Nenek tanam labu, nenek tanam padi huma kan, tanam cili api. Tapi nenek ni ada pantangan dia sebab mungkin dia ni orang yang ada ilmu juga. Jadi dia agak pantang makan cili yang menunduk langit. Maknanya cili api burung tu tau. Sebab cili yang menunjuk di langit nenek memang tak boleh makan. Maknanya dia hanya boleh makan cili kering. Cili api tu memang kalau ada pun memang bertabur lah pokok yang banyak-banyak. Kalau tempat kita baru di Teroka kan selalunya ada tanam tumbuh meranti, cili burung yang tumbuh semua kan. Memang itu, tapi selalu saudara-saudara yang ambil sebab nenek memang tak boleh makan. Dia ada pantangan dekat situ. Jadi banyak bangun pagi tu kita ceria lah. Masa tu Kak Noh rasa Kak Noh dah mula jadi orang kata penari kebudayaan. Nanti Kak Noh cerita part yang ni, Kak Noh jadi penari tu dan sepanjang pengalaman Kak Noh jadi penari dan ke mana saja Kak Noh pergi. Nanti Kak Noh cerita lagi satu part lagi, okey. Kak Noh pernah jadi penari kat situ agak lama jugalah. Sampai Kak Noh sekarang kumpulan Kak Noh tu masih ada dan ada 2-3 orang lagi. Generasi pertama penari Johor orang asli tu antaranya adalah Kak Noh aslinya. Kak Noh antara kawan-kawan yang ada, tapi Kak Noh lepas dah keluar dari Islam tu tak adalah. Tapi sebelum tu memang kami pergi ke mana-mana. Nanti Kak Noh cerita part tu nanti di kisah yang lain. Okey. Yang ni kita duduk kat pinggir hutan tu pakai air perigi, air minum kami kena ambil kalau tak hujan kami kena ambil air di luar kampung. Ada disediakan paip air oleh Kak Noh masa tu ingat air kerajaan lah macam tu kan. Tapi dia letak hanya di ujung kampung. Di depan kampung, maksudnya jalan masuk kampung tu ada paip. Ada paip air. Kami berjiran dengan perkampungan India lah. Baru masuk dalam tu. Sekarang pun masih ada Kampung Sri Maniakem macam tu. Kak Noh tak ingat sangat. Ada kawan-kawan Kak Noh dan ada juga yang Kak Noh kenal lah, ini India yang kat situ. Ambil air. Perjalanan macam Kak Noh cakap nak pergi hutan masa Kak Noh pergi cari lokan dengan makcik tu. Dalam 3 atau 4 kilometer Kak Noh pakai tolak tu. Yang untuk kelapa sawit tolak tu. Tu Kak Noh pakai yang tu. Okey, tolak. Letak 2 tong macam tu. Kak Noh gilir dengan nenek. Bawa 1 minit 2 minit berhenti. Nenek pula sampai kat rumah. Kami ulang tu mungkin kalau dalam rumah ada 10, maknanya kita ulang 5 kali. Macam tu lah. Kalau pakcik ada, Kak Noh suruh dia pakai yang trailer yang besar tu. Yang tu sekali je, sekali haung tu dah penuh. Macam tu lah. Untuk air minum, kalau musim hujan kami tak pergi ambil air sangat sebab kami dah ada bekalan air penuh. Untuk basuh-basuh Kak Noh pakai air perigi. Untuk mandi juga air perigi saja. Sebab air perigi tu boleh untuk basuh dan untuk mandi. Air dia jernih, cuma tak boleh minum lah. Tak tahan dia punya rasa payau tu, tak tahan sangat kawan-kawan. Tapi air dia memang jernih, elok. Cuma ada payau gitulah. Sebab air di dalam ladang ni memang cantik. Dia bukan tanah gambut, dia tanah biasa. Dia gambut tu kalau selalu air dia merah kan. Air merah tak yang ni tak merah. Air dia bersih. Air putih. Cuma ada rasa payau sedikit. Itu je. Kalau tak biasa jadi kita masak. Tapi memang Kak Noh dan dulu nenek masak air. Air dia masak ya, bukan minum air mentah.
Kak Noh pernah juga minum air mentah, rasanya lama juga kot minum air mentah, tapi kesan kat badan tak berapa cantik kan. Jadi masak. Okay, macam tu lah, duduk dalam hutan, tidur kan. Peristiwa menyeramkan tak payah cakap kawan-kawan. Sebab rumah Kak Noh, rumah pondok nenek tu, nenek buat sendiri tau pondok tu, cukup untuk Kak Noh berdua. Memang dia berhasrat untuk, selepas Kak Noh nak dara ni, dia tak nak Kak Noh duduk kat depan kampung tu, kerana kita nak dara duduk kat tangga, motor lalu kan. Tak, nenek Kak Noh takkan bagi. Dia start Kak Noh pindah dengan dia tu, dia dah mula buat pondok kat jauh-jauh. Memang orang takkan jumpa, sebabnya rumah kami ada rumah bantuan daripada kerajaan, daripada jabatan orang asli tu ada. Tapi nenek tak duduk. Yang duduk kat situ makcik Kak Noh. Pakcik Kak Noh pun ada rumah dia. Arwah mak punya, pakcik Kak Noh yang bongsu duduk. Jadi nenek sanggup buat rumah daripada jalan besar tu ke jalan utama kampung ke rumah pondok nenek tu, lebih kurang dalam 1 kilometer macam tu. 1 kilometer lebih. Dan mara ke belakang tu rasanya 500 meter macam tu dah hutan kan kawan. Dah hutan. Hutan yang memang kadang-kadang kita akan dengar malam-malam kan, macam ada benda lalu dekat, sebab rumah nenek Kak Noh tu rumah yang pakai atap. Dinding atap saja, atap nipah yang di dinding. Jadi apa pun yang lalu akan dengar. Kita akan dengar macam ada benda lalu dekat kita punya dinding tu. Gitu. Bila ditanya, nenek tahu apa jawapan nenek? Kita adakan bau macam bau hamis tu. Anjing pun dia naik atas rumah. Anjing, kat nenek ada 2 anjing. 2 naik, satu hitam, satu warna merah naik. Bila anjing, kita nak tahu ada haiwan buas atau tidak. Kalau kita ada anjing, kalau ekor dia masuk dekat dia punya kan, dia kan ini anjing kan, ekor dia masuk ke dalam celah kaki dia tu, itu ialah tanda ada harimau, ada binatang buas, terutamanya harimau ke beruang ke macam tu. Kita tengok anjing tu, dia dah tak menggonggong tau. Padahal mula-mula tu dia elok je kat bawah dia, lepas tu gitu, tengok ekor dia dah. Lepas tu dulu kan nenek bawa dia kat pelantar atas dekat dapur yang ada api tu, nenek pasang api banyak-banyak, duduk atas anjingnya. Anjing tu dah tahu. Nenek cakap harimau lalu. Bayangkan dengan kawan, seorang nenek dia sanggup rasanya kalau cucu dia tu ngap harimau daripada didengap oleh orang-orang luar. Orang kata lelaki hidung belang macam tu lah. Padahal tak ada pun kampung kan. Tapi nenek memang agak protektif dengan Kak Noh. Tapi bila dengar adik bongsu dulu, dia agak bebas pula. Tak tahu kenapa, tapi dengan Kak Noh dia memang agak protektif. Dia kata dia memang agak jaga Kak Noh. Sebab Kak Noh cucu sulung dia agaknya. Sebab memang Kak Noh rapat dengan atuk dengan nenek daripada kecil. Adik bongsu tu dia terlampau dimanjakan pula. Dia tak ada berdikari sangat. Tapi dengan Kak Noh, dia akan ajar berdikari semampu dia, sebolehnya dia. Macam tu lah. Memang duduk rumah je. Selepas Kak ada ketua pengurus bahagian penari tu yang ajak Kak Noh, dia rasa segan untuk tolak. Barulah nenek menerima itu dengan pantauan dia ya. Kadang-kadang diikut. Kalau dia nampak Kak Noh ni anu sangat, dia akan tegur. Dia memang agak protektif lah. Adalah yang dia jaga. Macam tu. Itulah pengalaman. Satu lagi seramnya, ada satu malam tu, bila tidur tengah malam, kita akan dengar bunyi yang macam mana nak sebut Cik Konti. Sebab Kak Noh cakap belakang rumah kat pondok nenek Kak Noh tu ada pohon beringin yang besar yang dah mati kan. Mula-mula tu bunyi dia halus tau. Nenek masa tu dah macam apa? Dia kata ada yang tak bagus ni katanya. Lepas tu dia tengok, dia sentiasa akan jaga api. Kak Noh masak kat bawah kan. Kak Noh ada bilik untuk Kak Noh, lepas tu untuk nenek, lepas tu ada untuk dapur, untuk
pelantar untuk letak pinggan apa semua dengan barang dapur. Bawah tu dapur. Dia macam tu lah, 10 kali 10 macam tu lah bilik tu. Okay, rumah pondok tu 10 kali 10. Cukuplah untuk kami memang kami berdua saja dengan nenek. Kak Noh memang dengan nenek je. Pakcik semua duduk dekat rumah kampung yang disediakan oleh pihak Jakua lah. Tapi Kak Noh memang duduk kat situ. Pakai kayu api lagi. Diorang semua ada yang dah pakai gas kan. Bila tu mula-mula Kak Noh tidur lah. Sebab Kak Noh ni ada radio. Kak Noh dengar radio kan, yang dengar siaran lalut malam, dengar puisi-puisi. Nama pun kita remaja, tak ada hiburan lain kan. Nak berkawan sangat pun nenek tak bagi. Nenek tak berapa suka kalau Kak Noh merayap-rayap dengan kawan-kawan. Dia tak berapa suka, kecuali dengan anak buah dia lah, yang Kak Noh pergi selalu tengok TV tu. Yang tu dia bagi. Itu pun dia pun dah remaja, dia ada urusan dia sendiri, ada girlfriend dia sendiri kan. Jadi Kak Noh ni memang tak ada. Masa tu memang tak ada. Okay. Lepas tu dia kata, slowkan radio kau tu. Kak Noh slowkan. Kak Noh kata selalu dia tak macam tu. Dia tak pernah cakap macam tu kalau Kak Noh buat radio. Sebab Kak Noh buat radio bukannya kuat sangat pun. Setakat Kak Noh kadang-kadang dia suka juga dengan, sebab lagu tengah malam ni ada lagu Malar Segar kan, evergreen. Lagu memang lagu yang dia pun boleh terima sebenarnya. Jadi itu dia tak marah. Tapi malam tu dia kata slowkan radio kau tu. Slow. Lepas tu kau dengar tu. Mula-mula tu dengar jauh tau. Bunyi Cik Kun gelak. Bunyi Cik Kun gelak. Halus saja. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat dan menjerit kan kawan. Di pokok beringin tu. Betul-betul kat pokok beringin tu nenek dia bakar bawang putih, dia bakar kulit bawang merah. Kak Noh bila siang bawang tu memang kami tak pernah buang. Itu salah satunya kita menghalau makhluk-makhluk gitu. Lepas tu kalau ribut, kulit belangkas, kalau ribut kami akan bakar. Kami akan bakar tu, akan letak-letakkan cili, letak garam kasar. Macam tu lah untuk menghalau makhluk-makhluk gitu, ataupun dengar yang macam tu lah seterusnya. Okay, dibakar-bakar makin kuat kan kawan. Kak Noh meremang-remang, Kak Noh tutup muka. Dia cakap kau jangan keluar katanya. Kau duduk dalam, kau jangan keluar katanya. Dia pergi keluar. Kak Noh kata matilah nenek aku ni, matilah. Kak Noh kata matilah nenek aku ni makan di kunti. Dia punya berdekah kan kawan. Percaya tak, sampai sekarang Kak Noh dengar sebenarnya. Kak Noh masih tengyang-yang, tapi tak adalah macam ada rasa takut tu, tidak. Bukannya berani juga, tapi ternyang-nyang. Mula slow-slow. Lepas tu dia kata, oh kat situ kau ya. Dah, jangan ganggu kami. Dia bakar api tu menyala-nyala besar. Dia taburnya garam, dia taburnya kulit bawang, cili kering, semualah. 5 minit macam tu kot. Benda tu reda. Benda tu dah tak ada. Dah lega. Barulah Kak Noh pun dah lega. Tak mati nenek aku. Kak Noh kata, sebab kita takut bukan aja setakat makhluk itu kan. Kita takut harimau ke, sebab rumah Kak Noh memang ada kejadian yang Kak Noh kata ada bunyi tempat lalu tu. Paginya tu kita nampak ada kesan tapak harimau di kan harimau ni dia beza tau dengan anjing tu. Dia beza, dia agak tenggelam dia punya paw dia tu, dia punya tapak tangan tu, tapak tangan kaki tu gitu. Kak Noh takut itu sebab kita pinggir hutan tu pun memang asalnya hutan tebal. Yang nenek jadikan kebun tu, duduk buah pondok tu memang asalnya hutan besar kan kawan. Tapi itulah pengalaman Kak Noh duduk dengan nenek. Kerana Kak Noh ni anak dara, dia memang agak protektif dengan Kak Noh daripada dulu. Dia memang, kalau ikutkan Kak Noh ni muka dia pun hampir sama, sebab mak mewarisi muka nenek sebenarnya. Zainab binti Tok tu adalah seorang wanita yang gigih dan tabah, yang orang kata memang tabahlah, sabar juga kan. Dia memang semua ilmu dia ada, tapi syukurnya dia tidak mewarisi kepada Kak Noh. Ada juga certain ilmu yang dia bagi, tapi Kak Noh dah buang lah. Maknanya ada ilmu yang lembut-lembut macam penyeri ke apa, semua tu dia bagi sebenarnya masa Kak Noh remaja. Tapi Kak Noh dah buang ketika sebelum Kak Noh Islam, sebab Kak Noh tahu benda tu semua tidak boleh untuk kita yang nak Islam.
Jadi Kak Noh semua tu Kak Noh dah buang. Jadi dah tak ada, dia ajarlah cara nak buang tu. Nenek akan bagi tahu. Dia kata kalau kau nak buang, dia akan bagi tahulah caranya agar kita tak adalah macam tu. Okay, kawan-kawan, itu saja. Nanti Kak Noh akan cerita part Kak Noh jadi penari kebudayaan, part Kak Noh setahun makan ubi. Nanti ada ceritanya juga. Supaya kawan-kawan Kak Noh dapat berkongsi siapa Nur Aini Carey sekarang. Kawan-kawan tahu sedikit cara Kak Noh. Okey, walaupun Kak Noh sekarang ni kawan-kawan kenal yang beginilah. Okey, itu sajalah kawan-kawan. Kalau cerita Kak Noh tu macam tergantung, sorry. Nanti Kak Noh lebih detail lah, sebabnya kita kejar masa juga. Kejap lagi Kak Noh nak keluar dah, nak balik dah. Okey, itu saja. Semoga terhibur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.